Azmir merupakan hos anda pada kali ini dalam siri Educast PMK bagi tahun 2025. Saya memperkenalkan YB Alexia Sochin, Exco Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna merangkap ADUN N19 Kecidang. Terima kasih YB. Terima kasih semua jumpa. Sejauh manakah YB dapat melihat peranan Institut TVET ini dalam menyumbang bagi melahirkan tenaga mahir bagi memenuhi permintaan daripada pemain-pemain industri yang terdapat di negeri Melaka itu sendiri? So bagi pihak saya sendiri, saya lihat politeknik bukan sahaja pusat latihan teknikal, tetapi ia juga sebagai sebuah pemangkin yang membangunkan modal insan. Banyak saluran-saluran yang boleh graduan-graduan mohon apabila ingin menjadi seorang usahawan. Kita bukan sahaja melihat pada pendidikan yang sekadar di Menara Gading, Betul. tapi juga dalam bentuk kemahiran dan juga praktikal. Dan kepada penonton di luar sana, jangan lupa untuk klik butang loceng dan juga subscribe kepada channel Poly Melaka Shout TVET untuk mengikuti video-video baru pada episod akan datang. Seperti biasa, tagline kita adalah Poly mana? Poly Melaka le. Saya pantun Okey. Teaser. Saya cari kejap.